أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan bacaan kitab Fiqhul Akhlaq karangan Asy-Syaikh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Insya-Allah kita masuk pada malam ini tajuk perbincangan berkenaan Jabrul Khawatir wa Tatyibuha, iaitu kita menyenangkan hati orang lain, kita buat orang lain suka. Itu salah satu cara kita nak bermuamalah dengan orang apabila kita cuba memuaskan hati orang, atau kita cuba untuk menimbulkan rasa suka, rasa ceria dalam dalam diri orang lain. Walaupun tentu kalau kita nak puaskan hati semua manusia, kita tak akan mampu buat. Tapi setakat mana kita boleh buat, maka itulah sepatutnya kita lakukan. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala wa syafahullah, menyenangkan perasaan orang yang sedang kesusahan termasuk sebahagian daripada menghibur dan meringankan musibah orang lain. Dalil-dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah adalah seperti berikut. Seperti biasa, Syekh bila dia amari sesuatu kenyataan, maka dia akan sokong dengan riwayat-riwayat sama ada daripada hadis atau dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim. Iaitu pertama disebut tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila pada waktu pembagian harta pusaka ada kaum kerabat yang hadir, kaum kerabat anak yatim dan orang miskin yang hadir, maka kamu berikanlah rezeki atau kamu berikanlah harta tersebut sebahagiannya kepada mereka, dan kamu katakanlah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Ni ulama berbeza pandangnya, sama ada ayat ni diturunkan sebagai mansuh. Bila turun ayat berkenaan faraid, maka memansuhkan ayat ni, atau sama ada ayat ni masih lagi terpakai sampai hari ni. Bagi ulama yang kata ayat ni telah mansuh, dia kata sebab zaman dulu bila berlaku kematian, ahli keluarga mari, waris-waris mari, maka tidak ada satu pembagian khusus nak dibahagi. Maka diarahkan supaya diberikan sebahagian daripada harta tersebut kepada kaum kerabat, anak-anak yatim dan juga orang miskin yang dari keluarga yang mari. Ada juga sebagai ulama kata tak, hak ni sampai kali ni. Biasa zaman dulu ni bila nak bagi harta saka, maka ni bagi harta saka, harta tu tak nampak. Kertas dia adanya, saya kertas kan selesai. Dulu dia akan kumpul, dia akan letak atas saka. Dia akan kira gapa dia harta hak ada, gapa dia hak masih lagi tinggal, maka mereka pakai bagi. Jadi kadang-kadang ketika bagi tu macam-macam orang mari. Kaum kerabat hak tak ada gia pun dia mari tengok, mari kelih. Atau orang miskin, berlaku pembagian pusaka, mari nak kelih, mari nak tengok, sebab mereka sendiri tak ada harta. Jadi nak tengok harta-harta yang ada. Jadi diarahkan supaya beri kepada mereka sebagai sedekah. Jangan biarkan mereka tengok, kalau kita istilah kita agak berair mulut tengok, tanpa mereka boleh merasai sedikit pun daripada harta tersebut. Sebab kita lah juga dah. Kadang-kadang time kita duk makan sedap, tiba-tiba ada orang susah. Betul susah lah, scammer tu suku kira. Betul susah. Mari tengok kita makan, dia teliu. Jadi orang yang ada sifat kemanusiaan, dia tidak akan biarkan orang lain ni sekadar melihat saja keseronokan, kesenangan yang dia sedang nikmati. Maka mereka juga akan berkongsi dengan orang tersebut sebagai nak menyenangkan hati mereka. Ini disebut orang yang susah. Bila kita berikan sesuatu tadi, memanglah tak hilangkan kemiskinan mereka, tapi sekurang-kurangnya meringankan musibah yang mereka sedang hadapi. Inilah yang sepatutnya kita laksanakan. Bukan setakat dalam bab kita bersedekah, apa juga dalam perkara-perkara lain. Apabila kita sedang menikmati sesuatu benda yang rezeki atau satu benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sekeliling kita ada orang yang memerlukan, maka kita tu memberikan kepada mereka sebagai satu cara nak menghiburkan hati mereka. Itu dilakukan pada waktu pembagian harta warisan jika dihadiri oleh kerabat dan orang-orang miskin yang tidak memiliki hak dalam harta warisan tersebut, dan mereka tidak memiliki harta
senangkanlah perasaan mereka dengan sebahagian daripada harta anda atau sebahagian daripada harta warisan itu. Jika anda memberi kepada mereka, nescaya Allah akan memberkati anda dan menggantikan dengan lebih baik. Tak rugi hak kita beri. Sebab apa? Sebab hak kita beri tetap masuk dalam akaun kita, akaun akhirat kita, yang tentu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hak Allah Taala jaga ni lebih baik berbanding gapo yang kita jaga pada tangan kita. Seperti Nabi sebut dalam hadis dah, orang yang bersedekah ibarat dia meletakkan hak dia sedekah tadi pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan harta dia tu makin subur. Kau banyak. Hak harta di tangan kita, ia tidak membesar, dia tidak makin banyak. Sekadar tu je hak ada. Tapi kalau kita simpan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka harta tersebut makin banyak. Bahkan dalam sebahagian hadis sebut sampai 700 kali ganda membesar atau bertambahnya harta kita tadi. Kita beri sia aja supaya Allah Taala simpan harta kita tadi. Di akhirat kita nak tutup, tiba-tiba Tuhan bayar dengan 700 kali ganda harta yang telah kita berikan tadi. Inilah besarnya apabila kita jadikan sesuatu itu di bawah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah Taala sebut, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa sahaja yang engkau dermakan, maka Allah Taala akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang paling baik. Dia akan ganti kepada kita. Sama ada dia ganti di dunia atau dia ganti di akhirat. Tak boleh juga kita sedekah dengan niat nak kaya. Sedekah apa? Sebab nak kaya. Nak kau kaya, dia sedekah. Ada juga orang dia niat lagu tu. Sedangkan Allah Taala kata ganti ni, dia akan ganti lebih baik di akhirat kelak. Lebih berbanding gapo kita bui di dunia ni. Dia sedekah pada kata sedekah dah, tapi tak kaya-kaya apa aku sedekah. Dia silap faham terhadap janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kata penulis, alangkah indahnya jika setiap orang bersikap seperti itu ketika menghadapi pembagian harta warisan. Bahagian dari bentuk menyenangkan perasaan adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala. Itu salah satu bentuk, salah satu cara kita nak menghiburkan orang lain. Dan benda ni tidak terhad kepada hak disebut dalam kitab ni. Boleh jadi situasi berlaku kepada kita tu berbeza. Berbeza dengan apa yang sedang kita hadapi. Maka kita mencari jalan supaya kita dapat memberikan kesenangan kepada orang lain. Qala Syekh Mustafa Al-Adawi radhiyallahu ta'ala, bahagian dari bentuk menyenangkan perasaan adalah firman Allah Ta'ala, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bagi wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya harta yang diberikan kepadanya dengan cara yang baik, sebagai suatu kewajipan bagi orang-orang bertakwa. Allah Ta'ala suruh bila seorang suami dia menceraikan isteri dia, dia bagi mut'ah, bagi satu pemberian kepada isteri dia sebagai satu benda yang hiburan kepada dia. Dia kena cerai. Tiba-tiba dia mari memikir macam-macam. Selama ni suami dia lah hak tanggung dia, suami dia lah sumber kepada kehidupan dia. Tiba-tiba bila berlaku perceraian tersebut, maka menyebabkan dia jadi hilang arah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh, jangan biarkan mereka berada dalam keadaan sedemikian. Tolong dengan cara memberikan mut'ah tadi. Sebab itulah dalam surah At-Talaq, kalau kita baca surah At-Talaq, Allah Ta'ala mari ayat berkenaan, kita sebut ayat 1000 dinar. Kita tapik ayat ni di dinding sebab kita nak selari nego kita. Kita lepek di rumah supaya rezeki masuk. Apa kita memahami dengan betul gapo yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita melalui ayat 1000 dinar. Kita sebut ayat 1000 dinar tersebut. Dan surah At-Talaq Allah Ta'ala sebut, lepas dia sebut tentang perceraian, Allah Ta'ala sebut wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan jadikan untuk dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan rezekikan kepada dia dengan cara yang tidak dia sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, ada dah Allah Ta'ala sebagai tempat dia bertawakal. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadar. Hinggalah akhir ayat tersebut. Allah Ta'ala mari ayat ni nak memberitahu bahawa wanita-wanita kena cerai kepada suami. Mungkin dia mari macam-macam dalam fikiran dia. Tak ada dah tempat dia bergantung. Kalau selama ni makan minum dia suami dia tanggung. Bila suami dia tak ada, maka terkapai-kapai hidup dia. Bila bercerai ke atau bercerai mati ke, bercerai hidup ke, jadi Allah Ta'ala mari satu benda yang nak menyenangkan hati mereka. Allah Ta'ala kata wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jangan kamu bimbang suami kamu mati dan seumpamanya. Sebab Allah Ta'ala janji siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan buka jalan keluar untuk orang tersebut. Jadi isteri walaupun berlaku perceraian, walaupun ditinggalkan oleh suami,
walaupun suami dia mati, tapi kena ingat Allah Ta'ala akan bantu orang yang bertakwa kepada dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan bagi rezeki dengan cara yang tidak dia sangka-sangka. Ini apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan kepada kita melalui ayat tersebut. Dan kata Syekh, fakhatirul mutallaqah maksurun liqauniha talliqat. Perasaan wanita dicerai sedang dalam keadaan kacau, gundah gulana, oleh kerana itu hibur kesedihannya adalah dengan memberikannya harta, memberikan sesuatu supaya dapat menghiburkan dia. Disebutkan oleh para ulama bahawa Ibrahim telah dihiburkan setelah mengalami kesedihan berupa sedikitnya jumlah orang yang beriman kepadanya, dan setelah dilemparkan ke dalam api, Allah menghiburkan Ibrahim dengan menjadikan kalimah tauhid berkembang pada keturunannya, pada Rasul kemudian adalah daripada keturunannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimah tauhid itu kalimah yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada tauhid itu. Dalam sebagai tafsir, bukan Ibrahim hak menjadikan kalimah itu kekal, tapi Allah Subhanahu wa taala. Terjemah ada kitab kita ni, dia buat Ibrahim. Maksud Ibrahim dia berdakwah, lepas tu dia berusaha, dia beri pesanan kepada anak cucu dia, seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia pesan kepada anak-anak dia pesan kepada cucu dia, kena pergi kepada akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagai ulama kata ni janji Allah. Allah Ta'ala menjadikan tauhid itu kekal pada keturunan Nabi Ibrahim AS. Dan kita boleh tengok bahawa keturunan Nabi Ibrahim lah keturunan yang paling ramai para Nabi. Daripada Bani Israel, berapa ramai Nabi-Nabi dari kalangan Bani Israel. Hak daripada anak dia, hak belah Ismail, 2 orang aja. Nabi Ismail dan juga Nabi kita SAW. Daripada Bani Israel, sapalah kepada Nabi Ibrahim. Mari Nabi-Nabi selepas tu, hak disebutkan dalam Al-Quran, semua anak cucu cicit dia berlaku. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, semua anak cucu dia berlaku. Jadi ketika mana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala dengan ayah dia sendiri, menolak dakwah dia. Di mana kaum dia menolak dakwah dia. Di mana ketika mana Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, hanya 3 orang saja yang beriman ketika itu. Iaitu Nabi Ibrahim, isteri dia Sarah, dan juga anak saudara dia Nabi Lut AS. Orang lain semua menolak dakwah Nabi Ibrahim AS. Jadi Allah Ta'ala nak hiburkan Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala beri satu janji. Janji yang mana keturunan dia akan berpegang kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekal sampai hari ni. Hak kita ada pegang kepada tauhid hari ni adalah hasil daripada ajaran Nabi Ibrahim AS. Hak kita duk mentauhidkan Allah hingga bila sebut Nabi Ibrahim kerap kali dalam Quran Allah Ta'ala sebut Hanifah, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada akidah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Tu apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Sampai kita semaya pun kita sebut nama Nabi Ibrahim. Bila kita semaya, kita ucapkan nama Nabi Ibrahim AS selepas mana kita sebut nama Nabi kita SAW. Perasaan Yusuf juga dihibur ketika dia dilemparkan ke dalam sumur yang dalam telaga yang dalam oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf dia masukkan ke dalam penjara setelah dia dituduh, padahal dia bersih daripada tuduhan tersebut. Nah, kita tahu dia telah dituduh oleh seorang wanita, isteri Aziz, yang mana menuduh dia menggoda wanita tersebut. Perasaannya dihibur melalui orang yang menyebabkannya masuk ke dalam jara. Orang yang memasukkan dia ke dalam jara adalah adik-beradik dia. Hak masukkan dia ke dalam jara adalah wanita tersebut, hingga dia masukkan ke dalam jara. Hingga akhirnya bila Nabi Yusuf keluar daripada penjara, wanita tersebut sendiri mengakui bahawa dialah yang bersalah. Nabi Yusuf AS bersih daripada segala tumahan-tumahan tersebut. Seperti mana dia sebut, hasal haqq wa ana rawattuhu an nafsih wa innahu laminas sadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepada dia sebut isteri Aziz, atau dalam sebahagian riwayat Israiliyat dia sebut Zulaikha. Zulaikha kata, akulah hak goda Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf goda aku.
Dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Nabi Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz, mengetahui bahawa aku tidak berkhianat di belakangnya dan bahawasanya Allah tidak meredai tipu daya orang yang khianat. Nabi Yusuf bila ditubik daripada penjara, dia cuba nak membersihkan nama dia. Dia tak hadir tubik penjara saja. Siapa Nabi Yusuf putuskan, minta supaya raja adili semula. Panggil semula wanita tadi supaya nak membersihkan nama dia. Ini perkara paling besar sekali para Nabi. Mereka nak nama mereka bersih. Bukan nak selamat saja. Bahkan nak nama mereka tu bersih. Kalau Nabi Yusuf tubik daripada penjara, bebas daripada penjara, tapi tuduhan-tuduhan yang orang lempar kepada dia tu masih lagi ada. Oh, dia ni bekas bandu Sebab apa? Sebab dia pernah buat khianat kepada tuan dia. Dia menggoda isteri tuan dia. Jadi Nabi Yusuf AS seorang yang bersih, seorang yang jiwa yang bersih. Dia tak sia sebagai tuduhan tersebut berlaku kepada dia. Lalu menyebabkan dia memutuskan supaya diadili balik kes tersebut. Soh para Nabi, ulama hadis sekalipun, kalau ada satu benda yang boleh menyebabkan nama dia buruk, dia akan bersihkan selalu. Imam Bukhari tak? Cerita Imam Bukhari. Satu hari Imam Bukhari naik kapal dengan. Jadi Imam Bukhari ni bila dia bermusafir, abang dia ni bekalkan kepada dia duit. Buh duit. Jadi Imam Bukhari ni bila dia atas kapal, dia jumpa ada seorang ni. Tiba-tiba dia buat dengan kawan ni, dia ayak. Dia buat piti, dia ayak lah bawa banyak. Kawan ni pun bila dengar Imam Bukhari buat banyak ni pun, dia buat lolok lah. Dia kata, barang dia hilang. Barang dia hilang. Duit dia sikit-sikit hilang. Imam Bukhari bila dengar, kau dia sebut tu sama banyak dengan piti aku ni. Jadi bila berlaku lagu tu, pegawai-pegawai ni, orang yang jaga kapal ni pecek lah saya-saya. Siapa pitih tu duduk man. Imam Bukhari, pitih tadi dia pun lepas laut. Bila kawan ni cek, Imam Bukhari habis semua cek, tak ada berlaku. Bila tak ada berlaku, orang maruh lah kawan ni. Tak ada pun. Cek pun tak ada pitih sepuluh ayat tadi. Hobbit sepuluh ayat tadi. Orang maruh berlaku pada dia. Bila sesat, reda berlaku, dia bertanya Imam Bukhari, "Mutak mana duitmu ni?" kata. Imam Bukhari kata, "Aku lepas laut lah." Dia tanya, "Apa? Duit sebanyak tu mu boleh lepas laut?" Dia kata, "Nama aku lebih penting lagi berbanding duit tadi. Kalau lah orang berigat, aku ni pergi duit pada duit aku. Tapi kes kerana berigat tadi. Orang pun tuduh aku ni curi. Orang tuduh aku ni ambil pitih orang. Nama aku akan buruk sepanjang masa." Kalau berlaku lagu tu, tak ada lah saya Bukhari kita duk guna hari ni. Kes kerana dia jaga betul nama dia tadi. Hingga kitab dia kita boleh tengok menjadi kitab yang paling sahih. Sebab apa? Sebab dia nak jaga duit. Perlu kepada duit. Siapa susahnya Imam Bukhari ni, siapa tahap dia kena makan rupuk. Kerana ngaji dulu, pitih tak ada. Kena makan rupuk. Siapa satu tahap Imam Bukhari ni terpaksa jual pakaian dia. Tak pergi kelas. China One, tak main kelas skala, tak rajin miss kelas. Gigi rumah dia kata aku tak ada pakaian. Kalau aku basuh ni tak ada pakaian. Nak tubik ada pakaian bon nak pakai. Nak tutup aurat gitu je dah. Tapi nak tubik daripada rumah ni tak ada pakaian. Selatu je ada. Susahnya. Tapi nama tu lebih besar lagi nak jaga. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS. Walaupun dia bebas dah, tak perlu apa dia bebas dah. Tapi benda dia buat adalah membersihkan nama dia. Itu lebih besar lagi berbanding kebebasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Itu cerita orang yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam jaga. Begitu juga Yusuf dihiburkan. Perasaannya melalui para saudara yang memasukkan dia ke dalam telaga, ke dalam sumur. Ketika mereka datang dengan memelas dan berkata, bila berlaku kemarah di Palestin, maka orang-orang mari ke Mesir. Orang Palestin dia mari ke Mesir, orang Kanaan mari ke Mesir sebab mereka tahu di Mesir ni ada seorang pembesar, seorang menteri yang pemurah. Jadi dia mari ke Mesir, harap-harap boleh lah. Nak minta barang, nak minta makanan. Jadi anak Nabi Yaqub arahkan anak-anak dia ni pergi. Ni cerita ni dia pergi kali ketiga dah. Kali ketiga dia sudah pergi ke Mesir dan adik-adik dia tak kenal bahawa Nabi Yusuf ni orang yang pernah dia lemparkan ke dalam telaga. Dia pergi, bila dia pergi dia kata, "Hai Aziz, ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina. Inna Allah yajzil mutasaddiqin." Wahai Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Kami tak ada dah barang. Bila berlaku kemarah tak ada jual berlaku dah barang. Siapa tak ada dah barang-barang yang berharga. Hak ada, hak rumah ada bumbu dia jual bumbu. Hak ada pitu, hak berharga dia jual pitu. Dan sekali tak ada gapo dah dia boleh bawa.
Bawa pun barang-barang hak musjah. Musjah timbak barang hak kalau we kat orang baru tolak. Orang reject. We kepada Nabi Yusuf, we kepada Aziz supaya berharap supaya Aziz ni ada belas kasihan terhadap mereka. Dia berkata, sempurnakanlah sukatan untuk kami. We penuh walaupun sikit je barang yang kami nak tukar ni, tapi jangan we berah atau jangan we gandung kepada kami ni sama nilai dengan barang kami we ni. Sebab kalau tukar sama nilai tu kat sikit benar je kami boleh. Jadi we sukatan penuhlah kepada kami wahai Aziz, dan bersedekahlah kepada kami. Ada sebahagian ulama kata ni dia minta kepada Nabi Yusuf AS. Masa ni Binyamin, adik Nabi Yusuf, telah diigat dah. Panjanglah kisah kenapa Binyamin diigat atas arah Nabi Yusuf AS. Jadi mereka minta supaya dilepaskan Binyamin. Sebab ayah dia Husin telah ajak Nabi Yaqub Husin ni bila Binyamin telah diigat oleh Aziz Mesir. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Jadi dia minta belas kasih kepada Nabi Yusuf. Dulu mu hal lepas aku, dan ni mu pula mari merintih meminta belas kasih daripada aku. Ini salah satu bentuk hiburan Allah Ta'ala kepada Nabi Yusuf AS, kepada para Nabi. Orang yang dulu jadi musuh dia, orang yang dulu telah buat sesuatu yang tidak sepatut kepada dia, tiba-tiba hari ini terbalik pula berlaku. Begitulah berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ulama bincang kenapa bertemu dengan Nabi Yusuf ketika Isra dan Mi'raj. Kesemua Nabi-Nabi yang Nabi temu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Yusuf, semua yang Nabi jumpa tu adalah orang-orang yang Nabi akan menghadapi perkara sama. Nabi jumpa dengan Nabi Adam, apa? Nak ayat Nabi akan dikeluarkan daripada tempat hak mulia, seperti mana Nabi Adam juga dikeluarkan daripada tempat yang mulia. Nabi SAW dikeluarkan daripada bumi Mekah. Begitu juga Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Nabi akan pertemukan Nabi dengan Nabi Yusuf AS. Nak bagi tahu seperti mana adik-beradik Nabi Yusuf khianat kepada Nabi Yusuf. Nabi tak ada adik-beradik, tapi Quraisy, keluarga terdekat Nabi, juga akan melakukan perkara sama kepada Nabi SAW. Dan seperti mana Nabi Yusuf, adik-beradik dia dulu khianat kepada dia, benci kepada dia, tiba-tiba adik-beradik dia ni pula lepas tu beriman dengan dia, adik-beradik dia pula baik dengan dia. Begitu juga berlaku kepada Nabi SAW. Quraisy dulu buat macam-macam kepada Nabi, macam-macam tentangnya buat. Akhir-akhir sekali apa dah berlaku, mereka beriman kepada Nabi, mereka baik dengan Nabi SAW selepas tu. Ini isyarat-isyarat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala buat perkara ni, menyebabkan Nabi Yusuf AS terhibur hati dia. Bukan terhibur sebagai orang jahat dak. Ada orang jahat ni dia suka lah. Dulu mu akakulah ni mu kena. Nabi Yusuf dia terhibur, tapi dalam masa sama dia berbuat baik kepada mereka. Dia lebih pula berbanding orang lain. Sampai bila dia balik kepada Nabi Yaqub pusing. Sebab apa? Dia tanya Nabi Yaqub tanya, orang Kanaan lain gin, Aziz ni buat gini juga apa? Dia kata, tak, kami je. Sudah Nabi Yaqub pusing. Tiada benda ni. Kenapa? Adakah dia ingat Menteri Mesir ni layak baik belaka? Nabi Yusuf layak baik belaka. Cuma kepada keluarga Nabi Yaqub ni lebih lagi. Menyebabkan Nabi Yaqub ni tertanya-tanya, bapa buat gini, bapa buat gini. Jadi walaupun benda ni kalau kita sedar lah, dulu dia buat jahat kita, lah ni dia duduk bawah kaki kita, macam-macam kita boleh buat pada dia, tapi tidak berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Dia tetap hormat kepada abang-abang dia, dia tetap bui sumbangan kepada abang-abang dia sebagaimana yang sepatutnya. Itu cara Allah Ta'ala hiburkan Nabi Yusuf AS. Salah satu bentuk menyenangkan perasaan adalah seperti berikut daripada Buraidah radhiyallahu anhu, bahawa seorang hamba sahaya wanita berkulit hitam. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu dikata, anna amatan sauda, seorang wanita kulit hitam, hamba kulit hitam, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mari bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raja'a min ba'di maghazihi. Waktu tu Nabi, maka wanita tadi berkata, inni kuntu nazartu in raddakallahu salihan an adriba indaka bid-duffi. Dia kata, ya Rasulullah, aku sebelum ni bernazar, masa mutu pergi perang tu aku bernazar. Aku bernazar kalau lah Tuhan buatmu ni balik semula dekat ada selamat, aku nak pukul kompang. Nak pukul kompang. Tanda gembira lah. Aku bernazar ya Rasulullah. Boleh kau tak? Nabi berkata, in kunti fa'alti faf'ali. Kalau mu nak buatlah. Wa in kunti lam taf'ali fala taf'ali. Kamu tak saya buat apa? Tak payahlah buat. Memang munazar, tapi kadang-kadang
ada nazar benda-benda hak ni benda jadi khilaf dekat ulama. Pukul duf bukan pada hari raya, bukan pada hari raya. Ulama atau hari dua dia boleh ke oleh ulama kata tak boleh ni, 2 hari ni boleh. Hari raya dengan hari nikah. Maka dia boleh ke. Hari lain bagi ulama hak tak boleh ni, tak boleh. Jadi bila tak boleh, maka Nabi beri pilihan. Bila tak boleh kan, walaupun bernazar, dia tak jadi wajib lah. Kamu nak buat kat buat. Kalau tak saya buat kat tak perlu kamu buat. Fadarabat, wanita tadi pun pukul duf dia sebagai tanda gembira. Apa ni, Nabi SAW balik dengan selamat. Mana Nabi nak hiburkan dia? Atau boleh jadi dalam ni wanita tadi menghiburkan Nabi. Boleh jadi juga Nabi menghiburkan dia. Nabi tak kata, tak boleh. Mu tak tahu kalau 2 hari tak boleh. Nabi beri kebenaran kepada dia cara sebagai salah satu bentuk Nabi nak menggembirakan dia. Contoh lain daripada bentuk yang menyenangkan perasaan, jika anda ingin memberi sesuatu kepada seseorang atau tidak memberi, maka gunakanlah kata-kata yang baik. Hendaklah pemberian dan penolakan disertai dengan akhlak yang baik dan pujian yang indah. Kalau kita rasa nak wikau, kita beri dengan baik, dengan sopan. Jangan bila-bila kita ui itu bila-bila mecok. Jangan bila-bila kita ui itu bila-bila kita ngukit. Atau kalau kita tak sewi, jangan kita buat sesuatu, menyatakan sesuatu yang tidak baik. Mu ni baru ni aku wedah, mari pula. Atau mu ni tak erti ke, nak cari sendiri. Maka jangan kita balas dengan cara tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Maksudnya berikanlah kepada kaum kerabat dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Jangan engkau menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Dan sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jika engkau berpaling daripada mereka untuk memperoleh rahmat daripada Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang layak. Maisura, kata-kata yang menyenangkan mereka. Jadi ayat ni pertama pada kaum kerabat. Mereka ada hak. Kalau kita dia kedua orang miskin. Bukan orang yang kita tak tahu. Orang dia miskin lah. Memang dia memerlukan. Bukan tak tahu mana skamer ke. Tak, dia memang kita pun tahu dia miskin, dia susah. Atau dia ni orang yang dalam perjalanan hak terputus bekalan makanan, terputus dengan negeri hak dia yang asal, maka dia perlu pertolongan. Maka kita tolong kalau kita nak tolong. Kalau kita tak saya tolong, jangan kita kata dengan sesuatu tak patut kepada mereka. Jangan kita keji mereka, jangan kita hina mereka dengan kata-kata yang boleh menyebabkan mereka tersinggung dengan kata tersebut. Allah Ta'ala kata wala tubadzir tabdzira. Jangan kamu bazir. Dua perkataan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Pertama israf, yang kedua tubadzir. Kita sebut bazir. Bazir sah, israf sah. Gapo dia beza dua ni? Ada sebagai ulama kata israf ni kita berlebih-lebihan dalam perkara yang keperluan kita. Bak makan sekadar mana kita perlu. Tapi kita boleh berlebih dalam bak makan atau dalam bak pakaian. Contoh israf. Contoh pakaian dak. Belikan kapal saja 900 riyal. Padahal beli harga 10 riyal pun boleh pakai dah kain kapal. Tapi beli hak lebih kain kapal itu keperluan lah. Bila nak mati sesuatu nak kena kapal. Maka bila terlebih dalam perkara yang kita perlu termasuk israf. Bazir ni pula dalam perkara yang tidak ada keperluan kita. Contoh apa dia? Isap rokok. Tak ada keperluan kita isap rokok. Tak ada orang kena isap rokok 5 kali sehari, 3 kali sehari kau baru boleh hidup. Tapi dia buat juga. Maka tu termasuk membazir. Atau juga dalam perkara-perkara yang mai bunga api. Jadi semua ni Allah Ta'ala kata salah satu daripada sifat syaitan. Dan sifat syaitan yang paling besar sekali adalah kafura. Dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak sifat syaitan, hak lain bazir. Tapi so lagi adalah kufur. Jadi nak beri peringatan kepada kita, jangan kita bazir. So sifat syaitan kita jangan turut. Hak kufur dia juga jangan kita turut juga terhadap sifat-sifat syaitan tersebut. Jadi kalau kita nak kita dengan baik. Kalau kita tak sewi, kita tolak dengan cara yang baik. Tu sebab kita boleh jadi kita akan sapa satu masa kita berada di tempat dia. Berapa ramai orang hak sebelum ni dia kaya-kaya. Ada orang yang kaya-kaya ni siapa dia beli ni lepas dia pitih. Ambil 20,000, 30,000 beli. Tapi satu masa dia susah, lebih susah berbanding orang lain. Ini cerita betul.
Dulu dia masa kaya ni, kalau beli lepas pitih, bos 1,000-2,000 tu. Kita nak olah 100 pun tak ada dah. Dia 1,000-2,000 tu, lepas dia pitih. Nak beli bagi. Tapi bila siapa satu masa, susah. Siapa kena bawa gerak. Siapa kena ada pitih langsung dalam hidup. Jadi jangan kita, sebab kita tak tahu. Bukan sepanjang masa kita berada sebagai seorang pemberi. Boleh jadi satu masa, kita akan berada di pihak penerima. Seperti mana kita, kalau kita penerima, kita tak sia orang, keji macam-macam, orang-orang benda boleh menjatuhkan maruah kita, maka kita janganlah jatuhkan maruah orang ketika kita menjadi orang yang memberi kepada orang lain. Perhatikanlah kata-kata yang baik, pujian yang bagus dan sikap menjaga perasaan dalam ucapan Rasulullah kepada 3 sahabat baginda yang mulia ketika menyelesaikan masalah puteri Hamzah di antara mereka. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, katanya, lamma i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Dzulqa'dah, ketika mana Nabi buat umrah. Nabi buat umrah pada bulan Zulqa'dah, umrah qada. Mula-mula Nabi nak pergi umrah tak boleh masuk. Maka berlaku perjanjian Hudaybiyah. Maka pada tahun seterusnya tu boleh umrah. Nabi pergi umrah. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatabi'athu ibnatu Hamzah tunadi ya am ya am. Bila Nabi nak tubik daripada Mekah, Nabi boleh duduk 3 hari dah di Mekah. Bila sampai satu masa Nabi nak tubik anak kepada Hamzah ni, dia sebut kepada Nabi, wahai pocik, wahai pocik. Kecil lagi anak Hamzah. Sebab Hamzah ni umur dia lebih kurang Nabi je. Beza setahun 2-3 tahun je. Beza dia dengan Nabi, walaupun Hamzah ni pak saudara Nabi. Fatanawalaha Aliyun fa akhadha bi yadiha. Ali pun ambil budak tadi, Ali pun ukur pegang. Wa qala li Fatimah, Ali pun kata kepada Fatimah, dunaki ibnata ammaki hamiliha. Ambil anakmu, ambil anak apa ni sepupumu ni, jaga. Dukung dia. Fakhtasama fiha Ali wa Zaid wa Ja'far. Maka balah 3 orang ni, Ali, Zaid dengan Ja'far. Ali kata, ana akhadtuha wa hiya bintu ammi. Aku hak jaga dia, kata Ali. Sebab apa? Sebab dia sepupu aku. Jadi aku hak jaga dia. Ja'far pula kata, ibnatu ammi, dia sepupu aku, mak saudara dia tu isteri aku. Kata Ja'far. Dua, dia kata, mu sepupu, dia sepupu aku. Dan bukan setakat sepupu, mak saudara dia tu juga adalah isteri aku. Zaid berkata, ibnatu akhi, dia tu anak kepada anak saudara aku. Anak saudara aku. Kata Zaid. Semua balah gak apa, balah nak jaga. Kita lah ni balah tak sejaga. Bila ada apa ni, hak-hak kita, nak lepaskan hak tu daripada kita. Kalau mak ayah badi pakat tak sejaga belaka. Sahabat ni badi nak jaga. Siapa hak berhak nak jaga? Sebab apa? Sebab mereka melihat budak ni anak yatim. Masih lagi anak yatim, ayah dia mati ketika dia lepas Uhud. Jadi besar kalau dapat jaga budak ni. Lalu menyebabkan mereka bubuk nak jaga. Faqadha biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li khalatiha. Nabi pun putuskan budak ni dia dijaga oleh mak saudara dia. Mak saudara dia isteri kepada Ja'far. Boleh ke Ja'far lah. Sebab Nabi kata al-khalatu bi manzilatil mak saudara ni kedudukan dia seperti ibu. Kalau mak mati, mak saudara ada, mak saudara ahli ibu lah. Mak saudara ahli ibu, adik-beradik ibu. Yang perempuan ni, maka kedudukan dia seperti mana ibu. Kedudukan dia. Kamu kena hormat dia seperti mana kamu hormat kepada ibu kamu. Wa qala li Ali. Lepas Nabi putuskan kepada Ja'far tadi, Nabi nak pujuk sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nabi berkata kepada Ali, anta minni wa ana minki. Wahai Ali, mu daripada aku daripada kamu. Nabi pujuk Ja'far pula, asbahta khalqi wa khuluqi. Kamu orang yang paling hampir dengan aku akhlak rupa parah. Nabi ayat kepada Zaid, anta akhuna wa maulana. Kamu adalah saudara kami dan maula kami. Ini cara Nabi SAW. Nabi, bagaimana Nabi SAW putuskan. Nabi gaya belakang. Mungkin ada sahabat berasa, aku tak boleh pergi aku. Jadi Nabi gaya mereka supaya kesemua mereka berasa puas hati. Walaupun tak boleh jaga anak tersebut, tapi mereka dapat kelebihan yang Nabi sebut. Sebab gapo keluar daripada mulut Nabi SAW satu benda yang besar. Walaupun Nabi sebut anta minni wa ana minka, tapi itu satu perkara yang cukup berharga bagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan juga ketika mana ada orang yang balah, dua orang yang berseteru kerana satu kes yang penting datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menenangkan keduanya dengan ucapannya. Ada dua orang mari dekat Nabi, dia balah. Nabi berkata, wallazi nafsi biyadihi la akhdiyanna bainakuma bi kitabillahi jalla dzikruh. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, aku pasti akan memutuskan hukum antara kamu berdua ni dengan kitab Allah Ta'ala. Jadi Nabi nak ayat, kalau gapo aku nak ayat ni, jangan rusing. Semua ni mari daripada kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh jadi orang ni rusing sebab apa?
ni Nabi bias kepada siapa-siapa. Oleh kerana orang ni dia reti kecek sikit jadi Nabi pun. Dengan hak dia lah. Hak ni kuat tak reti mana nak kecek. Jadi kalah lah sudut hujahnya. Dak Nabi kata dak. Aku akan putuskan berdasar kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira siapa pun. Orang ni pandai kecek kau, orang ni kurang kecek kau. Sebab dalam cerita ni riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah taala ada dua orang mari, inna rajulan minal arabi atan nabiy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah anshuruka Allah illa qadaita li bi kitabillah faqala al-khasmul akhar. Seorang ni mari, dua orang mari. Seorang ni dia kata wa huwa afqahu minhu. Dia ni lebih cerdik, lebih pandai lagi. Dan lebih kecek bermanda orang seorang lagi. Lalu dia minta supaya Nabi putuskan. Kisahnya apa dia? Kisahnya seorang lelaki ni, anak dia kijang kahwin ni. Bila kijang kahwin ni, anak kahwin ni tadi, dia pergi berzina dengan isteri majikan dia. Isteri majikan dia. Lalu bila berzina dengan isteri majikan dia tadi, wa inni ukhbirtu anna ala ibni ar-rajm faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah. Lalu kahwin ni pun nak lepaskan anak dia tadi, anak lelaki dia tadi. Dia buat lagu mana? Dia wis 100 ekor kambing dan seorang hamba kepada majikan anak dia tu lah. Sebagai ganti. Kerana anak dia tu telah berzina dengan isteri majikan dia tadi. Lalu dia kata, aku pun tanya orang. Bila aku tanya orang kata, tak boleh. Bukan gitu cara dia. Cara dia kena sebab lah. Sebab hak lelaki tadi tak nikah lagi. Hak perempuan tadi, isteri kepada majikan tu, nikah lah. Sebab tu jadi isteri tu. Bila hak nikah dah, kena rejam. Hak lelaki ni kena sebab 100 kali dia juga kena buai daerah. Dia kena buai daripada tempat dia selama setahun. Maka Nabi berkata, aku akan putuskan sebagaimana kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni kata kena gini, hak ni kata kena gini. Nabi kata, masalah ni ini dia punya penyelesaian. Al-walidatu wal ghanamu raddu wa ala ibnika jaldu mi'ah wa taghribu an. Nabi kata, hamba perempuan hak kamu hadiahkan tadi, hak diberikan tadi, dan kambing-kambing hak dihadiahkan tadi, kena atas semula, balik semula. Bukan tu cara nak selesaikan masalah. Dan anak lelaki kamu tadi, Nabi kata, kena sebab 100 kali, dan juga kena buat daerah. Dan Nabi suruh Unas, seorang sahabat Nabi suruh Unas. Nabi kata kepada Unas mugi temu dengan wanita tu, hak dia berzina tadi, isteri kepada majikan budak tadi. Fa in iftarafat farjumha. Kalaulah dia mengaku dah berzina, rejamlah dia. Maka dia pergi, wanita tadi pun mengaku, maka dia rejamlah wanita tadi. Lepas tu Nabi nak hiburkan mereka dengan cara, Nabi sebut hak aku akan putuskan ni daripada kitab Allah. Walaupun berat, hak kamu nak dengar keputusan dia, kena dengar ni daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut sebelum ni tak? Ada kes. Dia sabar ke mana? Dia cerai talak 3 dengan isteri dia. Jadi bila rujuk hukum ni kan, tak boleh nikah dah lah. Kecuali isteri dia kena nikah dulu. Kemudian cerai, lepas tu balik lah. Dia boleh nikah balik. Dari sana ni, pergi jumpa ada ustaz lah. Dia ada kawan-kawan dia ni. Dia ada lah orang-orang tidak ustaz. Sebab ambil jumpa ni ramai ni, tengok dia panggil ustaz ni. Teruk. Memang teruk telajuk. Jadi dia kata, kalau kita pergi tanya jaket ayat, lagu mana cara ni? Kena sembelih kambing. Sembelih kambing seekor, buat apa cara, lepas dah lah. Boleh nikah balik semula lepas tu. Tak perlu isteri kena nikah dulu. Dia sabar. Sebagai mereka ni orang yang bukan warga negara. Dari bab nikah kahwin ni, dia tak tertakluk kepada majlis agama ni. Dia nikah hadat dia panggil. Nikah hadat. Jadi banyak adat siapa setara tu. Dia kata ada, kalau nak buat boleh kita buat gitu. Kita kata tak boleh. Sebab hukum Allah Subhanahu Wa Taala gitulah. Bila cerai tu kan, talak 3 tu kan, habis iddah wanita tadi nikah orang lain. Sampai satu masa kalau dia cerai dengan waktu pula, habis iddah barulah boleh nikah dengan suami dia dulu. Tapi susahlah nak orang nak terima. Jadi dia carilah cara-cara lain supaya dapat menyelesaikan masalah dia tadi. Benda-benda lagu ni Nabi SAW putuskan berdasarkan kitab Allah SWT. Mu nak tolak kau, mu nak kata Nabi ni bias kau, Nabi ni ada kepentingan ke, tak ada. Ni semua mari daripada kitab Allah SWT. Jadi tidak ada sebagai permasalahan. Satu lagi cerita dia sebut sini. Begitulah para sahabat belajar daripada Nabi SAW. Mereka menyelesaikan masalah dengan kebenaran dalam pandangan mereka dan mereka menyenangkan perasaan orang lain. Seperti mana yang berlaku kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah dia tulis surat atau sebagai riwayat dia atas orang.
bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Nabi wafat ni, Fatimah nak minta saka lah, atas saka daripada Nabi. Jadi bila dihantar kepada Nabi Abu Bakar berkata, aku dengar Nabi sebut la nurasu ma tarakna fa huwa sadaqah. Kami para nabi ni tidak mewariskan. Kalau harta kami ada ni tidak jadi harta saka. Kami tinggalkan ni adalah sedekah untuk umat Islam. Bukan untuk mana-mana anak dia, anak ni dia, anak ni. Sebab Nabi ni banyak harta. Harta di Khaybar Nabi pun ada. Harta di Madinah Nabi pun ada. Jadi Fatimah dia seorang anak Nabi. Dia seorang anak perempuan Nabi. Sebab ketika Nabi wafat hanya tinggal dia seorang saja yang masih lagi hidup. Jadi dia minta dia. Jadi Abu Bakar putuskan. Tak boleh. Kau mana pun ini hak Nabi sebut. Walaupun kamu ni lebih ingat Abu Bakar, susah hatilah dia. Sayyidina Ali pun mari jumpa dia. Hingga Sayyidina Ali kata, inna qad arafna ya Abu Bakrin fadilatak wa dzakara qarabatuhum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali kata, wahai Abu Bakar, kami kenal kamu, kelebihan kamu, kedudukan kamu. Ali pun sebut tentang kami ni keluarga Nabi, kami ni waris-waris Nabi. Jadi menyebabkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia pun sebut wallazi nafsi biyadihi la qarabahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Abu Bakar kata, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, wahai Ali, kena dengan molek ni. Kalau aku buat baik dengan keluarga Nabi, dengan kaum kerabat Nabi, lebih aku suka berbanding aku buat baik dengan kaum kerabat aku. Ya kaum kerabat Nabi ni, jangan sangka aku buat lagu ni sebab aku benci kamu tak. Tak. Kaum kerabat Nabi, keluarga Nabi lebih aku sayang lagi. Bahkan Abu Bakar ni sepatutnya dia builah saka. Sebab Abu Bakar dia ada kepentingan kalau dia builah. Sebab anak dia Aisyah isteri Nabi. Jadi kalau Abu Bakar kata boleh bagi saka, anak dia pun boleh. Tapi noyaknya kerana kebenaran itu lebih besar, dia kata tak boleh. Anak kau, isteri kau tak boleh laku. Dan kalau noyaknya keluarga Nabi ni lebih besar bagi Abu Bakar berbanding keluarga Abu Bakar sendiri. Kalau nak baik kepada keluarga Nabi lebih lagi. Abu Bakar kata aku suka berbanding aku buat baik kepada ahli keluarga aku. Jadi permasalahan ni bukan masalah hati kita. Bukan bermaksud kerana aku ada tak puas hati denganmu keluarga berapa. Tak. Sebab apa? Sebab itulah isu hadis ifk. Kok Sayyidina Aisyah kita baca sebelum ni. Dia marah ke Sayyidina Ali. Siapa tak sebut nama Sayyidina Ali. Jadi orang akan fikir Abu Bakar pun tak pengaruh dengan anak dia lah. Mengohak mari nak minta ni isteri kepada Sayyidina Ali. Abu Bakar mesti duduk pihak Aisyah. Tak, bukan sebab tu. Bukan kerana itu yang menyebabkan Abu Bakar buat keputusan tadi. Tapi kerana itulah hak disebutkan oleh Nabi SAW, bukan mari daripada kehendak Abu Bakar sendiri. Itu benda-benda dalam kita kecek biar orang puas hati dengan apa kita nak ayat. Walaupun ada masalah, kalau balas sekalipun biar orang dengar tu, orang bahasa puas hati. Jangan orang dengar tu kau nak balas ada. Tak kita kalau balas. Dengar kita kecek tu kau nak balas, kau nak angin. Tak. Kita buat sesuatu yang boleh menyinaikan orang. Sesuatu yang boleh menyebabkan kita ni orang tidak akan besar ke perkara-perkara yang masalah dia. Dia sebut masalah tadi, masalah kemiskinan dia seumpamanya. Masalah hati ni juga. Apa ni kita tengok banyak lagi. Dia buat mari cerita-cerita bagaimana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sahabat balah biasa, sahabat balah. Moga sahabat juga adalah orang ada perkataan. Tapi bagaimana mereka gunakan bahasa-bahasa mereka, cara mereka nak menyelesaikan perbalahan mereka. Tasawir orang yang salah sangka kepada mereka, maka gunakan bahasa-bahasa yang boleh menyenangkan hati orang tersebut. Jadi senisyan ayat sama ada sudut perbuatan atau ada sudut perkataan kita, kena perkataan atau perbuatan tersebut yang menyenangkan orang. Orang yang susah jadi senang mendengar. Orang yang dalam keadaan marah jadi tak jadi nak marah. Orang yang dalam keadaan nak balas jadi tak balas. Itulah sepatutnya cara kita nak harmoni dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita berhenti takat tu dulu ta'ala ni. Tak habis lagi bab ni, tajuk ni. Cuma ada panjang lagi lah kalau kita nak baca satu persatu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari dan Allah Taala ajarkan kepada kita ilmu yang tidak kita ketahui insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah azza wa jalla wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.